Sajat, satu nama yang tidak asing di bibir para haters. Sebut sahaja namanya, semua orang mengenalinya, bahkan amat mengetahui kisahnya. Walaupun dia bermati-matian mengaku dirinya kunsa, iaitu seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, tetapi masyarakat tetap tidak mempercayai dakwaan tersebut. Malah baru-baru ini, kisahnya meletup kembali apabila Sajat telah mengeluarkan kenyataan bahawa dia telah keluar daripada agama Islam. Sama-sama kita doakan supaya Sajat kembali mendapat hidayah Allah. Dahulu, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan yang dihormati pensyarah bagi subjek Akidah Islamiah. Pada hari ini, saya Tayyibah Amni Fakihah binti Nur Hisham dan rakan sekumpulan saya Bahjatul Solehah akan membentangkan tentang analisis isu pertukaran jantina menurut perspektif Islam dalam kemajuan sains dan perubatan. Kami berdua secara berkumpulan akan menghuraikan isu ini dengan memberi penekanan kepada hubungan antara perkembangan teknologi perubatan moden dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. Seiring dengan kemajuan pesat dalam bidang sains dan perubatan, pelbagai inovasi telah diperkenalkan, termasuklah prosedur pertukaran jantina atau disebut juga sebagai gender reassignment. Walau bagaimanapun, perkembangan ini turut menimbulkan persoalan dari sudut hukum dan etika dalam Islam, khususnya berkaitan pemeliharaan fitrah manusia. Oleh itu, pembentangan ini bertujuan untuk menganalisis isu pertukaran jantina dengan merujuk kepada prinsip-prinsip maqasid syariah seperti pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan maruah. Kami juga akan membincangkan sejauh mana teknologi perubatan moden selari atau bercanggah dengan prinsip-prinsip maqasid syariah tersebut. Diharapkan pembentangan ini dapat memberi kefahaman yang jelas serta membantu kita menilai isu ini secara kritis dan berlandaskan syariat Islam. Pertama, saya akan huraikan terlebih dahulu definisi dan konteks semasa berkaitan isu pertukaran jantina. Pertama, dari sudut definisi operasi, pertukaran jantina merujuk kepada proses mengubah identiti jantina seseorang melalui kaedah tertentu, sama ada melibatkan pembedahan, rawatan hormon atau pendekatan lain. Dalam konteks ini, terdapat dua bentuk utama yang perlu difahami. Yang pertama, ialah pembedahan kosmetik, iaitu prosedur yang dilakukan berdasarkan kehendak individu untuk menukar jantina tanpa sebarang keperluan perubatan yang mendesak. Kebiasaannya, ia berpunca daripada faktor psikologi atau keinginan peribadi untuk menyesuaikan diri dengan identiti yang dirasakan lebih tepat oleh individu tersebut. Yang kedua ialah keperluan perubatan, iaitu di mana situasi yang melibatkan individu yang mempunyai kekeliruan jantina secara biologi, seperti kes khunsa atau juga disebut sebagai intersex. Dalam keadaan ini, campur tangan perubatan dilakukan bagi menentukan jantina yang paling dominan dan sesuai berdasarkan ciri fizikal serta fungsi biologi individu tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan hidup individu berkenaan dan bukan semata-mata memenuhi kehendak peribadi. Seterusnya, kita melihat kepada realiti semasa. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi perubatan, isu pertukaran jantina semakin mendapat perhatian di peringkat antarabangsa. Terdapat peningkatan dalam bilangan individu yang menjalani rawatan hormon dan pembedahan pertukaran jantina, khususnya di negara-negara barat. Sebagai gambaran umum, pelbagai laporan antarabangsa menunjukkan bahawa kes berkaitan identiti transgender
semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutamanya dalam kalangan golongan muda. Fenomena ini turut dipengaruhi oleh faktor seperti penerimaan sosial, pendedahan media serta perkembangan dalam bidang perubatan moden yang menjadikan prosedur ini lebih mudah diakses. Di Malaysia pula, walaupun isu ini lebih terkawal dari segi undang-undang dan juga norma masyarakat, perbincangan mengenainya semakin terbuka, khususnya di media sosial dan dalam kalangan generasi muda. Hal ini menunjukkan bahawa isu ini bukan lagi sesuatu yang asing, malah memerlukan kefahaman yang jelas dari sudut perspektif agama dan juga nilai masyarakat. Akhir sekali, jom kita buat perbandingan dengan membezakan antara dua kategori utama, iaitu khunsa dan transgender. Khunsa merujuk kepada individu yang dilahirkan dengan ciri-ciri biologi yang tidak jelas sama ada lelaki atau perempuan. Dalam Islam, golongan ini diberikan perhatian khusus kerana keadaan mereka melibatkan faktor semula jadi yang di luar kawalan manusia. Oleh itu, penentuan jantina bagi khunsa adalah berdasarkan pemerhatian pakar perubatan dan pertimbangan syarak. Manakala transgender pula merujuk kepada individu yang secara biologinya dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan yang jelas, tetapi mempunyai keinginan untuk menukar jantina atas faktor identiti diri atau psikologi. Dalam konteks ini, perubahan yang dilakukan bukan disebabkan oleh keperluan biologi, tetapi lebih kepada kehendak individu. Perbezaan ini amat penting kerana ia memberi implikasi yang besar dari sudut hukum Islam dan juga dalam menilai kesesuaian sesuatu tindakan berdasarkan prinsip maqasid syariah. Kesimpulannya, pemahaman yang jelas terhadap definisi, realiti semasa dan kategori pertukaran jantina adalah penting bagi memastikan kita dapat menilai isu ini secara tepat dan dapat menghubungkaitkannya dengan perspektif Islam yang akan dibincangkan dalam bahagian seterusnya. Seterusnya, kami akan menghuraikan asas maqasid syariah, khususnya dalam kategori al-daruriyat, iaitu keperluan asas yang mesti dipelihara bagi menjamin kesejahteraan hidup manusia menurut perspektif Islam. Secara umumnya, terdapat 5 prinsip utama dalam maqasid syariah, iaitu memelihara agama, hifzuddin, memelihara nyawa, hifzun nafsu, memelihara akal, hifzul aqlu, memelihara keturunan, hifzun naslu, memelihara harta, hifzul mal. Namun, dalam konteks isu pertukaran jantina, terdapat 3 prinsip yang paling relevan, iaitu memelihara agama, keturunan dan jiwa. Yang pertama, memelihara agama, hifzuddin. Prinsip ini menekankan kewajipan setiap individu Muslim untuk mematuhi segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan, termasuklah dalam urusan tubuh badan. Dalam Islam, tubuh manusia dianggap sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, sebarang perubahan besar terhadap ciptaan asal manusia seperti pertukaran jantina tanpa keperluan yang dibenarkan syarak dilihat sebagai melanggar fitrah kejadian manusia. Namun begitu, dalam kes tertentu seperti khunsa, Islam memberikan kelonggaran kerana ia melibatkan keadaan semula jadi yang memerlukan penentuan jantina demi menjalani kehidupan yang lebih jelas dan teratur. Dalam situasi ini,
keputusan dibuat berdasarkan keperluan perubatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh itu, prinsip memelihara agama menuntut agar setiap tindakan termasuk dalam bidang perubatan mestilah selari dengan hukum dan batasan yang telah ditetapkan. Kedua, memelihara keturunan hifzun nafs. Prinsip ini sangat penting kerana ia berkaitan dengan kelangsungan generasi manusia serta kejelasan sistem kekeluargaan dalam Islam. Pertukaran jantina boleh memberi kesan besar terhadap sistem perkahwinan, nasab dan juga pewarisan harta. Sebagai contoh, jika seseorang menukar jantina, ia boleh menimbulkan kekeliruan dalam menentukan status perkahwinan sama ada sah atau tidak menurut hukum Islam. Selain itu, isu nasab atau keturunan juga boleh menjadi tidak jelas, terutamanya dalam menentukan hubungan kekeluargaan seperti ayah, ibu, anak dan waris. Ini seterusnya memberi implikasi kepada pembahagian harta dan juga bergantung kepada struktur keluarga yang sah. Dalam Islam, kejelasan nasab amat dititik beratkan bagi menjaga kehormatan dan kestabilan institusi keluarga. Oleh itu, sebarang tindakan yang boleh mengganggu struktur ini perlu dinilai dengan teliti. Ketiga, memelihara jiwa hifzun nafsu. Prinsip ini merujuk kepada keperluan menjaga keselamatan dan kesejahteraan nyawa manusia termasuk aspek fizikal dan juga mental. Dalam konteks pertukaran jantina, timbul persoalan sama ada prosedur tersebut benar-benar menyelamatkan nyawa atau kesihatan mental ataupun sebaliknya boleh mendatangkan kemudaratan. Bagi kes khunsa, pembedahan mungkin diperlukan untuk membantu individu tersebut menjalani kehidupan yang lebih stabil dari segi fizikal dan psikologi. Dalam keadaan ini, ia boleh dianggap sebagai usaha memelihara jiwa. Namun, bagi kes pertukaran jantina tanpa keperluan biologi, terdapat perdebatan sama ada prosedur tersebut benar-benar menyelesaikan masalah dalaman individu atau hanya memberi kesan sementara, malah berpotensi membawa risiko kesihatan fizikal dan emosi dalam jangka panjang. Oleh itu, prinsip memelihara jiwa menuntut agar setiap keputusan perubatan dibuat dengan pertimbangan yang teliti bagi memastikan ia benar-benar membawa manfaat dan mengelakkan kemudaratan. Maqasid syariah menjadi panduan penting dalam menilai isu pertukaran jantina, khususnya melalui prinsip memelihara agama, keturunan dan jiwa. Ketiga-tiga prinsip ini saling berkait dalam memastikan setiap tindakan manusia kekal selari dengan kehendak syariat serta menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam bahagian ini pula, kami akan membentangkan analisis hujahan berkaitan isu pertukaran jantina menurut perspektif Islam dengan merujuk kepada dalil Al-Quran, hadis serta pandangan fatwa di Malaysia. Pertama, dalil Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, terdapat larangan yang jelas berkaitan perbuatan tasyabuh, iaitu menyerupai jantina yang berlawanan. Antara dalil yang sering dirujuk ialah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahawa Islam mencegah perbuatan yang bercanggah dengan fitrah asal kejadian manusia, termasuklah dalam aspek penampilan, tingkah
tingkah laku dan identiti jantina. Selain itu, dalam Al-Quran juga terdapat larangan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa alasan yang dibenarkan syarak. Hal ini dapat difahami melalui firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 119 yang membawa maksud bahawa syaitan akan mendorong manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Kedua, Fatwa Kebangsaan Malaysia. Keputusan fatwa menyatakan bahawa pembedahan pertukaran jantina adalah haram bagi individu yang dilahirkan dengan jantina yang jelas, sama ada lelaki atau perempuan. Namun begitu, fatwa tersebut juga membuat pengecualian bagi kes tertentu, khususnya melibatkan individu khunsa, iaitu mereka yang mempunyai kecelaruan jantina dari segi biologi sejak lahir. Ketiga, pengecualian medikal menurut pandangan ulama. Bagi kes khunsa muskil, iaitu individu yang mempunyai ciri jantina yang tidak dapat ditentukan dengan jelas, pembedahan dibenarkan sebagai satu bentuk rawatan perubatan. Sebaliknya, bagi individu yang tidak mempunyai sebarang masalah biologi tetapi ingin menukar jantina atas dasar keinginan atau faktor psikologi, majoriti ulama bersepakat bahawa tindakan tersebut tidak dibenarkan kerana ia bercanggah dengan fitrah dan prinsip syarak. Baiklah, saya akan menerangkan bahagian yang seterusnya. Dalam kerangka Islam, hak asasi manusia tidak dilihat sebagai satu kebebasan mutlak yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ia merupakan amanah yang dianugerahkan oleh pencipta kepada hamba-Nya. Hak ini secara prinsipnya berteraskan maslahah syarak di mana setiap tuntutan atau tindakan manusia dihadkan oleh maqasid syariah demi menjaga kemaslahatan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Oleh itu, sesuatu tindakan hanya boleh diiktiraf sebagai hak sekiranya ia mendatangkan kebaikan yang selari dengan nilai agama, bukannya semata-mata untuk memenuhi keinginan peribadi yang berisiko merosakkan diri atau keharmonian masyarakat. Sehubungan dengan itu, setiap kebebasan dalam Islam wajib diiringi dengan tanggungjawab yang jelas terhadap Tuhan dan sesama makhluk. Tiada istilah kebebasan tanpa batas. Sebagai contoh, hak untuk bersuara tidak memberi lesen kepada individu untuk menfitnah. Manakala kebebasan menguruskan tubuh badan pula mestilah tertakluk kepada kewajipan menjaga kemuliaan fitrah manusia mengikut ketetapan syarak. Akhir sekali, perspektif ini terikat sepenuhnya dengan wahyu, iaitu Al-Quran dan juga hadis yang bertindak sebagai kompas abadi. Wahyu memastikan manusia tidak tersesat dalam kerangka logik akal yang terbatas atau terikut-ikut dengan dorongan hawa nafsu yang sering berubah-ubah mengikut peredaran zaman dan trend sosial. Yang kedua, menurut perspektif Barat, kebebasan mutlak individu dan kedaulatan akal. Berbeza dengan pandangan Islam, falsafah Barat moden meletakkan individu sebagai pusat segala nilai melalui fahaman anthropocentrism. Hal ini jelas terpapar dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia iaitu UDHR yang bersifat sekular, di mana nilai moral tidak ditentukan oleh teks suci agama tetapi melalui konsensus manusia dan kontrak sosial. Akibatnya, nilai-nilai ini sering bersifat relatif dan dinamik mengikut peredaran zaman. Sebagai contoh, perkara yang dianggap sebagai penyimpangan moral pada masa lalu kini diangkat sebagai hak asasi atas dasar kesetaraan dan hak individu.
Di bawah perspektif ini, kebebasan manusia bergerak tanpa batasan wahyu, di mana akal manusia dianggap berdaulat sepenuhnya untuk menentukan corak kehidupan mereka. Sekiranya majoriti masyarakat atau badan perundangan mengiktiraf sesuatu perkara itu sebagai hak, maka ia akan ditetapkan dalam undang-undang walaupun ia bercanggah dengan fitrah biologi atau prinsip agama tradisional. Keadaan ini akhirnya membawa kepada pembelaan gaya hidup yang menyalahi fitrah seperti pertukaran jantina atau LGBTQ yang diperjuangkan atas nama kebebasan berekspresi dan hak kedaulatan terhadap tubuh sendiri. Apabila keinginan menjadi ukuran utama, iaitu hawa nafsu, batasan moral yang bersifat objektif akan mula terhakis demi memberi ruang kepada autonomi individu yang melampau. Konsep formula keseimbangan Islam ini merupakan satu manifestasi daripada kebijaksanaan syariat dalam mengimbangi antara hak asasi manusia dengan kestabilan sistem sosial secara makro. Dalam falsafah perundangan Islam, terdapat kaedah fiqh yang sangat masyhur yang bermaksud kemudaratan khusus individu hendaklah ditanggung demi mengelakkan kemudaratan yang lebih besar kepada umum. Prinsip ini menjelaskan bahawa Islam tidak melihat manusia sebagai entiti yang terasing. Sebaliknya, setiap individu adalah sel-sel yang membentuk tubuh masyarakat. Jika satu sel bertindak secara menyimpang, seperti dalam isu pertukaran jantina yang mencabar fitrah biologi, ia bukan sekadar isu peribadi, tetapi ia adalah satu kerosakan yang bakal merebak dan meruntuhkan sistem nilai yang selama ini memayungi kesejahteraan orang ramai. Seterusnya, kita perlu memahami bahawa maslahah umum ataupun kepentingan khalayak ini bertindak sebagai benteng pertahanan bagi maqasid syariah, iaitu tujuan pensyariatan. Apabila tuntutan individu yang bersifat menyimpang dibenarkan atas dasar kebebasan mutlak, kita sebenarnya sedang membuka ruang kepada anarki moral, di mana sempadan antara kebenaran dan kebatilan menjadi kabur. Dalam konteks pertukaran jantina, tuntutan tersebut merupakan maslahah khusus yang lahir daripada kecelaruan identiti ataupun keinginan nafsu. Sekiranya keinginan ini diutamakan, ia akan mencetuskan implikasi yang amat luas, daripada keruntuhan institusi keluarga yang berpunca daripada kekeliruan nasab hinggalah krisis perundangan sivil dan syariah yang melibatkan hak waris serta pengurusan ruang privasi awam. Oleh itu, mendahulukan kepentingan awam adalah satu tindakan keadilan, bukannya satu bentuk diskriminasi. Secara lebih holistik, formula ini sebenarnya menawarkan solusi kepada kritis identiti global yang sedang melanda dunia hari ini. Islam menegaskan bahawa kesejahteraan kolektif adalah prasyarat kepada keselamatan individu. Tanpa persekitaran sosial yang stabil dan berpegang teguh kepada fitrah, hak individu itu sendiri akhirnya akan terancam oleh ketidakteraturan masyarakat. Maka, meletakkan maslahah umum di tempat yang paling tinggi bukan sahaja bertujuan untuk memelihara kedaulatan undang-undang moral, tetapi untuk memastikan kelangsungan tamadun manusia yang bermaruah. Dengan mendahulukan kepentingan ramai, kita sebenarnya sedang memelihara satu ekosistem kehidupan yang selamat, suci dan harmoni bagi generasi akan datang, selaras dengan matlamat Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dalam arus pemodenan hari ini, perkembangan teknologi perubatan seperti pembedahan plastik dan terapi hormon seharusnya dilihat sebagai sebuah wasilah atau perantara untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia, dan bukannya satu matlamat akhir untuk memuaskan kehendak nafsu yang tidak terbatas. Islam tidak pernah menolak kemajuan sains. Malah,
Islam meraihkan teknologi yang mampu mengangkat martabat kesihatan manusia. Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi ini terikat ketat dengan prinsip moral dan syariat. Sempadan yang membezakan antara tindakan yang diharuskan dengan tindakan yang dilarang terletak pada niat dan juga tujuan. Adakah ia untuk menghilangkan kemudaratan atau sekadar untuk mengubah ciptaan Allah secara sengaja tanpa keperluan mendesak? Apabila kita menyentuh mengenai aspek yang diharuskan, Islam membenarkan penggunaan teknologi perubatan bagi tujuan menghilangkan kemudaratan yang nyata. Ini merangkumi prosedur rawatan klinikal untuk memulihkan fungsi anggota badan yang terjejas akibat kemalangan, penyakit atau kecacatan sejak lahir. Dalam keadaan fiqh disebutkan bahawa kemudaratan itu mestilah dihilangkan. Maka pembedahan untuk memulihkan rupa paras yang cacat atau mengembalikan fungsi asal organ adalah amat dituntut. Dalam konteks ini, teknologi perubatan bertindak sebagai rahmat yang membantu manusia kembali menjalani kehidupan yang normal dan sihat, selari dengan tuntutan agama yang amat mementingkan penjagaan nyawa dan akal. Sebaliknya, teknologi yang sama menjadi haram dan menyimpang apabila ia disalahgunakan untuk mengubah ciptaan Allah secara sengaja atas alasan yang tidak masuk akal. Ini termasuk tindakan mengubah identiti jantina asal, melakukan pembedahan semata-mata untuk mengikut trend atau memuaskan hawa nafsu untuk kelihatan berbeza daripada fitrah kejadian. Tindakan ini bukan sahaja menunjukkan ketidakmurnian rasa syukur terhadap anugerah pencipta, malah ia merupakan satu bentuk penipuan terhadap identiti diri sendiri. Apabila teknologi digunakan untuk membelakangi fitrah biologi seperti dalam isu pertukaran jantina, ia sebenarnya mencipta kemudaratan baru yang lebih besar terhadap psikologi individu dan sistem sosial, sekaligus mencabar kedaulatan Tuhan sebagai sebaik-baik pencipta yang telah menetapkan setiap kejadian itu dengan hikmah yang tertentu. Dalam mendepani gelombang kepesatan teknologi perubatan di era kontemporari, Islam hadir dengan kerangka etika yang sangat utuh dan komprehensif bagi memastikan setiap kemajuan sains dijalankan selari dengan prinsip keadilan, kebenaran dan ketauhidan. Sempadan etika ini secara fundamentalnya membahagikan tindakan perubatan kepada dua paksi utama, iaitu rawatan yang diharuskan dan tindakan yang dilarang. Asas pertimbangan utama dalam kategori yang diharuskan bukanlah bersandar kepada persepsi emosi semata-mata. Sebaliknya, ia berpaksikan kepada kewujudan kes kekeliruan jantina yang sahih dan terbukti secara objektif melalui diagnosis klinikal yang teliti. Dalam senario ini, prosedur perubatan tersebut tidak sekali-kali dianggap sebagai usaha untuk mengubah atau memperbaiki ciptaan Tuhan. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang kritikal bagi membantu individu kembali kepada fitrah genetik asal mereka yang tersembunyi atau terganggu akibat faktor-faktor biologi di luar kawalan. Dari sudut teknikal dan saintifik, contoh yang paling menonjol bagi rawatan yang diharuskan ini melibatkan kes-kes anomali biologi seperti CAH atau TSF. CAH merujuk kepada congenital adrenal hyperplasia atau testicular feminization syndrome. Dalam kes-kes unik ini, wujud jurang perbezaan atau ketidakselarasan yang nyata antara struktur kromosom, iaitu genetik, dengan manifestasi fizikal luaran. Selalunya berpunca daripada gangguan fungsi kelenjar adrenalin
atau ketidakmampuan sel badan bertindak balas terhadap hormon tertentu. Di sinilah letaknya keindahan syariat Islam. Ia mengiktiraf bahawa campur tangan perubatan sama ada melalui pembedahan rekonstruktif yang kompleks mahupun terapi hormon yang strategik adalah dianggap sebagai rawatan yang sah dan beretika. Hal ini kerana objektif utamanya adalah untuk memperbetulkan kecacatan biologi dan menetapkan jantina dominan yang selari dengan fakta sains genetik individu tersebut. Tindakan ini merupakan satu bentuk rahmat dan keadilan agama yang menyantuni keperluan mendesak untuk mengembalikan fungsi biologi manusia mengikut reka bentuk asal yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, paradigma etika Islam meletakkan larangan yang sangat keras dan tidak berbelah bahagi terhadap sebarang prosedur yang membawa kepada kerosakan yang bersifat sistematik. Kategori larangan ini merangkumi segala bentuk pembedahan, pengambilan hormon atau prosedur invasif yang dilakukan semata-mata untuk memuaskan tuntutan kecantikan subjektif atau perubahan identiti tanpa wujudnya keperluan perubatan yang sahih. Apabila kemudaratan sesuatu tindakan itu didapati lebih dominan dan bersifat kekal seperti risiko kemandulan, kebergantungan ubat-ubatan sintetik seumur hidup serta keretakan pada struktur sosial masyarakat, maka ia diklasifikasikan sebagai satu bentuk pencerobohan terhadap fitrah kejadian. Fenomena ini amat jelas dilihat dalam isu pertukaran jantina yang dipacu oleh keinginan individu atau ideologi kebebasan peribadi yang ekstrim, di mana identiti cuba dicipta semula berdasarkan perasaan dalaman yang berubah-ubah sekaligus membelakangi realiti biologi dan kebenaran genetik yang bersifat tetap. Lebih jauh lagi, bahawa sains perubatan tanpa panduan wahyu akan berubah menjadi alat yang sangat berbahaya yang mampu menghancurkan martabat manusia. Pertukaran jantina secara sengaja bukan sahaja merupakan satu tindakan yang mencabar kedaulatan Tuhan sebagai sebaik-baik pencipta, malah ia merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap ilmu sains itu sendiri demi menjayakan agenda persepsi identiti yang tidak berpijak di bumi yang nyata. Dengan mendalami sempadan etika ini, kita bukan sahaja mampu membezakan antara penyembuhan yang diredai dengan pengubahan yang merosakkan, malah kita sedang membina satu benteng pertahanan untuk melindungi institusi manusia secara keseluruhannya. Fokus utama perubatan dalam Islam akan sentiasa kekal untuk memelihara nyawa, menjaga akal dan memastikan kesejahteraan manusia sejagat kekal utuh dalam acuan fitrah yang sempurna, harmoni dan diberkati. Penilaian dan impak sosial kepada komuniti dan keluarga. Yang pertama, akan menyebabkan kerosakan institusi kekeluargaan, iaitu pertukaran jantina secara sengaja boleh mengganggu sistem kekeluargaan dan nasab keturunan yang merupakan salah satu prinsip daruriyat. Yang kedua, kekurangan nilai. Apabila keinginan individu diangkat melebihi fitrah, ia mewujudkan suasana sosial yang tidak seimbang dan mencabar kedaulatan undang-undang syariah yang menjaga moral masyarakat. Seterusnya, analisis kritikal agama ataupun kehendak individu. Menurut keutamaan hifz al-din, memelihara agama, maqasid syariah meletakkan memelihara agama sebagai prinsip paling utama kerana ia menjadi kompas bagi memastikan maslahah dunia dan akhirat terpelihara.
Yang kedua, menghindari mafsadah iaitu kerosakan. Syariat Islam diwujudkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Mengikut kehendak individu yang menyalahi syarak dianggap sebagai mafsadah yang membawa kepada kerosakan jangka panjang kepada jati diri manusia. Yang ketiga, kaedah fiqh iaitu menjauhkan kemudaratan lebih utama daripada memenuhi kemaslahatan. Walaupun pertukaran jantina dilihat sebagai kebebasan maslahah individu, namun kemudaratannya terhadap agama dan tatanan sosial adalah jauh lebih besar, maka ia wajib ditolak. Baiklah, setelah kita mendengar dan memahami mengenai isu pertukaran jantina ini, di sini ada sedikit rumusan daripada isu tersebut. Okey. Sains perubatan adalah wasilah, iaitu cara yang sangat penting untuk mencapai objektif maqasid syariah, terutamanya dalam aspek penjagaan kesihatan dan nyawa. Yang kedua, kemajuan teknologi perubatan seperti terapi hormon harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk tujuan rawatan yang sah, iaitu perubatan klinikal, bukannya untuk memenuhi gaya hidup yang bertentangan dengan fitrah. Seterusnya, cadangan bagi menangani isu melalui pendidikan dan juga rohani. Literasi maqasid meningkatkan kefahaman masyarakat bahawa setiap tindakan perubatan mestilah selari dengan tuntutan syarak untuk mendapat rahmat Allah. Yang kedua, iaitu bimbingan rohani, menekankan bahawa tubuh badan adalah amanah Allah yang perlu dijaga haknya mengikut peraturan pencipta, bukan mengikut kehendak sendiri. Yang ketiga, penyelesaian pakar. Masalah kekeliruan jantina perlu dirujuk kepada ahli ikhtisas, iaitu doktor pakar dan juga ulama, secara bersama untuk mendapatkan rawatan yang tuntas tanpa melanggar hukum agama.